Tapi daripada sekecil-kecil perkara, kita susah nak ingat Tuhan. Sebab kita rasa kita boleh membantu diri kita sendiri. Kita boleh pergi klinik, kita boleh makan ubat, kita boleh ambil itu. Sebenarnya inilah syirik yang banyak berlaku dalam diri kita. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, manusia dia tak boleh memberikan manfaat hatta untuk diri dia sendiri, melainkan semua dengan izin dan bantuan daripada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb an-nas. Sebenarnya perkataan Rabb an-nas menunjukkan teritori itu bermaksud menunjukkan kawasan jajahan Allah itu lebih kecil. Kita digunakan juga perkataan Rabb itu kepada perkataan suri rumah. Perkataan Rabbatul Manzil itu bermaksud suri rumah. Bayangkan Allah memberikan kemuliaan kepada seorang perempuan ni, seorang isteri ni. Dia pekerjaan suri rumah ini, dia menjadi ketua bagi jajahan dia yang kecil lah dalam rumah je. Contoh tadi Rabbatul Manzil, jajahan dia dalam rumah tangga je lah kan. Suri rumah ni boleh tak dia pergi rumah jiran sebelah akan sibuk? Tak boleh. Okey, baik. Dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Kita boleh bayang sekarang? Alhamdulillahi Rabbil. Kenapa Rabb itu digabungkan alamin? Sebab asal usulnya Rabb itu jajahan dia kecil. Tetapi Allah datangkan alamin tu nak menunjukkan luas jajahan Rabb tu. Baik, perkataan kedua, Malikin Nas. Allah datangkan perkataan Malik. Perkataan Malik ini mempunyai autoriti yang lebih besar. Jadi Allah tak tunjukkan aku tadi Rabb alam je, tak termasuk kan? Alam je kan? Tak termasuk. Jadi Allah datangkan lagi Malikin Nas. Aku juga ingat, aku juga raja kepada. Malik itu adalah raja, Tuhan yang menunjukkan penguasaan yang tertinggi, iaitu Tuhan yang layak hanya disembah. Saya terskip. Malikin Nas itu adalah autoriti yang lebih besar, atas sikit kepada Rabb. Lepas tu Malikin Nas atas sikit, dia lebih besar lagi. Bila datang Ilahin Nas, maksudnya autoriti paling tertinggi. Jadi Ilahin Nas itu menunjukkan bahawa Allah je yang layak disembah. Nampak tak? Penguasaan Allah, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Mula-mula bawah, lepas tu naik atas sikit, Ilahin Nas, yang paling tinggi darjat dia.